Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji beza. Okey, beza. So beza ni dia datang dia nak pasang full range speaker. Okey. Full range speaker ni, Soundstream. Okey. Ni. Okey, jadi untuk pasang full range speaker ni korang ada dua pilihan. Okey. Sama ada wayar tu kau nak tarik daripada wayar radio ataupun kau nak tarik daripada wayar speaker pintu. Ikutlah mana-mana pun. Dia kalau nak senang, dia tarik pada radio lah. Okey. Buka panel meter, buka panel radio, buka radio, sambung wayar belakang tu. Dah, kita tarik wayar kat sini. Okey, tapi aku malas nak toreh wayar radio tu, tahu tak? Sebab belakang tu banyak wayar kan, jadi sayanglah pula. Satu lagi takut void warranty ke apa kan. Sebab kadang-kadang radio beza ni dia selalu kacau, dia selalu rosak. Jadi bila nak claim warranty nanti, dia buka-buka tengok ada kita tag wire dekat situ pula, dah tak boleh nak claim. So risiko lah kan. Okey, jadi aku guna cara yang kedua lah. Aku ambil point daripada speaker pintu. Okey. So kalau ambil daripada speaker pintu ni, dia leceh sikit. Dia nak kena lalu ikut wayar tu, harness pintu, masuk ke dalam ni. Lepas tu dia akan naik ke atas, dia akan pasang ke speaker lah. Okey. So ada dua cara. Daripada radio, wayar speaker tarik pergi ke situ. Ataupun daripada speaker pintu, naik ke atas, pergi ke situ. Okey, so ni speaker dia, Soundstream RX5FR lah. Okey, so kalau ikut speaker ni, 3 in 1 lah. High, mid, low. Okey, so jom kita tengok dulu speaker dia ni. So speaker dia 2 ketul je. Okey, ni lah speaker dah. So depan ni tweeter, belakang ni bass lah ataupun height. Ok, so ni wire dia. Tu buku dia, buku warranty ke apa tak tahu. Warranty kot. So yang ni dia punya tapak. Ok, jadi simple je. Ni tapak dia. Ok, so masa nak pasang kat dashboard nanti, yang mana duduk depan? Yang ni ke ataupun yang ni? Ok, so tweeter ni dia bunyi slow daripada bass ni lah. Jadi tweeter ni, kalau korang pasang belakang, yang bass ni dia kuat bunyi depan. Jadi tweeter ni tak berapa dengar sangat. Jadi yang bass ni dia kena duduk belakang, tweeter duduk depan, supaya kita lebih dengar tweeter lah berbanding bass ni. Bass duduk belakang pun tak ada masalah sebab dia kuat. Okey. Okey, poin yang keduanya tengok wayar dia ni. Wayar dia ni lebih ke sini lah, lebih ke bass ni. So wayar ni kalau kita letak belah depan jadi tak elok lah. Dia nampak wayar tu ke depan sangat. Okey. Kalau macam ni dia terlindung sikit. Wayar tu duduk belakang lah. Jadi tweeter mesti duduk depan. Okey, tu poin yang kedua. Poin yang ketiganya tengok tapak dia ni. Okey, tengok tapak dia. So bila kita pasang macam ni. Okey, tengok kedudukan tapak dia tu. Dia buat lubang untuk wayar. Jadi speaker ni dia akan duduk macam ni. Okey. Dia akan terpacak ke depan. Dia tak terpacak macam ni. Dia akan terpacak ke tweeter. Kalau pasang macam ni salah lah. Yang ni dia tunduk. So dia terpacak ke sini. Maknanya sekarang ni memang confirm. Yang ni duduk belah depan lah. Tweeter ni duduk belah depan. Okey. Tengok keadaan wayar dia. Tengok keadaan tapak dia. Memang dia duduk macam ni lah. Tweeter ni menghala ke kita. Okey. So yang ni spek dia apa? Aku tak tengok lagi spek dia ni. Tak ada tulis spek lah. Tak tahulah apa spek dia. Dekat kotak tak ada tulis. Owner beli, aku pasang je lah. Ok. So jom kita pasang. Jadi untuk projek aku nak pasang ikut pintu lah. Sebab aku tak nak kacau wiring radio.
Okey, jadi door trim pad dah buka, A-pillar dah buka, laci dah buka, scuff plate dah buka, side trim pun dah buka. Okey, so ni wire speaker dia. Nampak tu, dia datang daripada sana. Okey, dia masuk dalam ni. Menggetah ni. Okey, jadi sekarang ni aku akan tap dekat wire speaker ni lah. Aku takkan toreh, aku takkan potong lah. Aku akan tap dalam lubang dia ni. Okey, untuk mengelakkan void warranty lah. Manalah tahu kan. Sebab kita baru. So, dia akan lalu ke sini. Dia akan masuk ke sini. Dan dia akan keluar ikut tepi ni. Okey. So, lepas tu aku akan tarik ke atas tu lah. Tu A-pillar nampak tak? Lubang dah. Nampak tak tu? Dia luas ke atas ni. Mana jari aku? Tu. Okey. So, dia akan lalu ke sini lah. Naik ke sana lah. Sebab aku ambil daripada speaker. Aku tak ambil daripada radio. Okey. So, jom kita jolok dulu kabel masuk dalam ni lah. Sebab kita nak tarik wayar tu.
Okey, sorry lah video gelap sikit. Biasalah kalau aku buat video mesti gelap sikit lah. Sebab aku menghadap cahaya. Okey, so dah siap pasang. 2 biji. Speaker apa orang panggil ni lah. Aduh, aku tak ingat lah. Bukan bullet speaker. Full range. Okey. Full range speaker lah. So yang ni brand Soundstream. Aku tak pasti dia berapa watt. So dia 3 in 1 lah. Ada low, ada mid, ada high. Okey, so yang low kat tengah. Yang mid dekat sini. Okey, yang high dekat belakang dia, woofer dia. Okey, ataupun bass dia. So aku letak tepi lah. Jadi untuk placement dia ni, aku bajet-bajet dalam 2 jari lah. Okey, 2 jari daripada A-pillar dan 2 jari daripada line ni lah. 2 jari daripada line ni. So line ni kalau kita ambil straight kat atas, dia dekat dengan cermin lah. So yang ni tak kena cermin lah. Dia free. Jadi aku takkan ambil rapat lah. Sebab mana tahu satu hari nanti nak buka A-pillar nanti jadi payah. Sebab dia rapat sangat. Okey, so untuk placement dia aku hala ke sini lah. Hala ke sini. Yang sana pun dia hala ke sini. Nak buat straight pun boleh. Cuma kurang sikit lah. So untuk wayar dia akan nampak sikit belakang tu lah. Memang tak boleh buat apa lah. Kalau kereta Myvi lama tak apa. Tak ada masalah. Sebab Myvi lama dia ada speaker atas tu kan. Dia ada jaring. So kita boleh tebuk jaring tu. Wayar ikut bawah. Jadi macam kita beza ni. Dia tak ada lubang apa-apa. So memang kena ikut A-pillar lah. Jadi dia akan nampak wayar sikit. Okey. So jom kita test.